pergi umrah. Dia mengajak jemaahnya untuk mendoakan kejatuhan kerajaan sekarang. Allah. Astaghfirullah. Panggil ta'assub. Apa ta'assub? Kerana dia rasa orang lain tak boleh buat kebaikan kecuali pula dia lah. Iaitu ustaz tu dia suruh doa. Minta doa kepada Allah Ta'ala dekat Mekah tu supaya Allah Ta'ala runtuhkan kerajaan yang sedia ada. Ini adalah satu perkara yang tak bagus. Dan ia telah menjadi amalan oleh sebahagian ustaz-ustaz kita. Mereka ini sangat taksub kepada mazhab-mazhab tertentu ataupun parti-parti tertentu. Sehingga dia menyatakan berkaitan tentang isu taksub dan dia sebutkan bahawa taksub yang dimasukkan ialah kumpulan parti ini hanya merasa kumpulan dia saja yang betul. Kumpulan orang lain salah, kumpulan orang lain tak betul. Dia bagi satu cadangan yang cukup bagus, iaitu bila kerajaan baru terbentuk, kita berikan sokongan yang terbaik untuk dia, bagi dia perform dengan lebih baik supaya dia dapat menjaga kebajikan kita. Apabila kita mendoakan keburukan kerajaan berkenaan, dia akan menyebabkan efek tu kepada kita, bukan efek tu kepada orang-orang tertentu sahaja. Kita pun kalau naik pun tanpa doa dan juga sokongan orang ramai, pastinya kita pun tak akan dapat buat, tak dapat perform dengan lebih baik. Jadi waktu orang lain naik, kita berikan sokongan. Nanti ada waktu kita naik pula, kita pula diberikan sokongan daripada orang lain. Itu konsep yang kita kata saling tolong menolong di antara satu sama lain di dalam perkara kebaikan.